Amran atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang Berhormat Dato' Rais bin Dato' Wira Yassin, Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, Yang Berhormat Encik Stephen Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin Timbalan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berhormat Tuan Alex Siah Siu Chin, Exco Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk Seri Khairul Zaimi bin Daud, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berhormat Datuk Zulkifli bin Muhammad Zain, Ahli Dewan Undangan Negeri Tabuh Naning, Yang Berhormat Tuan Lau Chi Leong, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Laksmana, Yang Berhormat Puan Leng Chow Yen, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Hilir, Yang berbahagia Datuk Haji Syahdan bin Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka, pengerusi serta ketua-ketua agensi Insinyur Teknologis Ahmad Safwan bin Salim, Presiden Pewaris Kampung Moten, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Selamat datang ke Majlis Perasepian Penutup bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Peringkat Negeri Melaka dan Showcase Satu Daerah Satu Industri Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada para tamu kehormat, para jemputan, para usahawan yang bersama dengan kita yang sudi meluangkan masa bagi bersama-sama memeriahkan majlis pada hari ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, penganjuran Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia dan Showcase Satu Daerah Satu Industri merupakan salah satu inisiatif dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam memperkasa ekosistem keusahawanan negara, khususnya dalam membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS meningkatkan daya saing, memperluaskan jaringan perniagaan serta menegakkan produk dan perkhidmatan usahawan tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. Sepanjang penganjuran program selama 3 hari, pelbagai pengisian telah disusun merangkumi pameran produk usahawan, sesi libat urus, padanan perniagaan serta pelbagai aktiviti interaktif yang memberi manfaat kepada para peserta dan pengunjung. Semoga program ini terus menjadi pemangkin dalam memperkasa pembangunan PMKS di samping menyokong usaha berterusan kerajaan dalam memacu pertumbuhan sektor keusahawanan negara. Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Encik Stephen Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih saudara pengacara majlis. Kita bagi satu tepukan juga kepada MC kita. Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Banyak portfolio dan tanggungjawab beliau. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian nama saya tak sebut. Rakan seperjuangan saya Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Al-Amin, Timbalan Menteri Kuskop, orang Sabah, Tompinai kita. Saudara YB Alex Siah Siu Chin, Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka. Satu tepukan kepada beliau. Dialah rakan kongsi saya di peringkat negeri untuk jaga hal ehwal peniaga-peniaga dan usahawan serta koperasi di Melaka. Rakan-rakan seperjuangan, Yang Berhormat YB Kupei Tiong, YB Lau Chi Leong, Leng Chow Yen, semua rakan-rakan ahli yang berhormat yang hadir, saya punya CEO Kuskop
Yang berbahagia Datuk Seri Khairul Zaimi bin Daud, 3 hari saya di Melaka, 3 hari saya tak nampak beliau. Orang tanya kenapa CEO tak ikut, dia hantar timbalan KSU. Saya jawab sebab CEO sibuk nak pastikan kejayaan Carnival, hebatkan perniagaan Malaysia. Ada Datuk Zulkifli, ahli undang adun Negeri Melaka. Datuk Bandar, Datuk Haji Syahadan bin Haji Osman, Datuk Bandar Bandaraya Melaka. Semua rakan-rakan KUSKOP, rakan-rakan dari agensi, jabatan, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, Insinyur Teknologis Ahmad Safwan bin Salim, Presiden Pewaris Kampung Morten, rakan-rakan media, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam hebatkan perniagaan Malaysia. Minta izin menurun Lukah, masuk ikan manca warna. Minta izin membuka langkah, masuk negeri Laksamana. Bangsa hebat, gagah, pintar. Ada jiwa kentar berani. Usahawan hebat, usah gentar. Ada KUSKOP dalam Madani. Aku orang Penang. Dah jual, dengar kata orang Melaka pandai berpantun. Nanti kita tengok dia beli ke tak. Saya terlebih dahulu ingin ucapkan bukan saja penghargaan tetapi tahniah kepada rakan-rakan saya, rakan-rakan